Jihad bagi kaum wanita ialah jihad yang tidak ada perang. Sebaliknya jihad bagi kaum wanita ialah haji dan umrah. Kaum wanita tidak disyariatkan atas mereka untuk berjihad di medan perang. Dan ini jelas hikmah dan sebabnya. Mengenangkan bahawa kaum wanita tidak sama seperti lelaki dari sudut kekuatan fizikal. Lemah dari segi fizikal dan juga spiritual. Tidak ada kekuatan dan kesanggupan untuk berdepan dengan situasi-situasi bahaya yang menduga nyawa, membahayakan fizikal. Sekalipun dalam masa yang sama, ini tidak menghalang untuk mereka turut serta untuk merawat tentera-tentera yang cedera di barisan belakang. Seperti mana yang dilakukan oleh sahabat-sahabat perempuan. Jihad dia adalah wajib bagi kaum lelaki, hukumnya fardu kifayah, melainkan dalam keadaan-keadaan tertentu bagi mereka yang berkemampuan. Nabi SAW membuat perbandingan antara jihad dengan haji dan umrah. Haji dan umrah itu melibatkan perbuatan keluar daripada tempat tinggal, berjauhan daripada tanah air, meninggalkan kampung halaman ahli keluarga, di samping terpaksa berbelanja. Seperti mana dalam jihad perang perlukan perbelanjaan, demikian haji dan umrah juga memerlukan perbelanjaan. Dan juga ada persamaan dari sudut bahaya yang terpaksa diharungi. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat pada zaman dahulu. Pada hari ini pun ada sudut bahaya dia, tapi kalau zaman dulu lebih lagi. Kalau jemaah haji negara kita, dia naik kapal, belayar di tengah laut. Orang-orang Semenanjung Tanah Arab, mereka terpaksa merentas padang pasir.